kehilangan selepas ini. Jadi bangsa pemain Malaysia. Dipulangkan seorang demi seorang. For the team manager, Ahmad Safri Sulaiman. Coach, Ahmad Shah Harun. Assistant, Kuadran akan melibatkan 4 pemain. and Dr. Muhammad Faisal Azrul. 4 serangkai Representing dengan Brunei, pemain serentak di atas melanggar. Saadi Hidayat bin Said. Jersey number 3, our captain, Muhammad Azirah bin Abdullah Muhammad Asr. Melangkah pula untuk barisan pemain Brunei. Number 10, Abdul Razik Mukhudin bin Abdul Rahman. Sekali lagi, Razak Rosli, Ashraf Abdullah, Faiz Fikri, Zati Hidayat, Razik Wahyudin dan juga Hasbi Asmani. Muhammad Aslan bin Rasli. And jersey number 4, Muhammad Asli bin Nabil Asrani. For the team manager, Muhammad Adani bin Haji Husni. Coach, Abdul Talib bin Ahmad. The official for traditional shot number 3 is Abdul Malik Brother from Singapore. Also 3, Mr. Michael Bell from Germany. So referee is Mr. Walter from China. Referee Mr. Wilson from Vietnam. And the referee Mr. Gao from Myanmar. Barisan jadi dia akan hadiri perlawanan ini. Sebelumnya dalam saya kuadran, Malaysia telah bertemu dengan Laos dengan kekalahan 2-0. Dan ini perlawanan seterusnya yang akan mempamerkan barisan pemain Malaysia sekali lagi dalam usaha untuk mencatatkan kemenangan pertama dalam acara kuadran. Barisan pemain Malaysia diketuai oleh Kapten Amir Zazwan. Ini barisan pemain Brunei. Terlebih dahulu Asli Asmani dan juga Razak Rosli akan pindah selaku reserve. Fung Boyson dari Vietnam sebagai referee utama. Mereka melakukan siapa terakhir sebelum mereka memulakan hasil perlawanan. Sebentar saja. Malaysia akan memulai terlebih dahulu dengan pemain edisi 2 Zarif Merikat, pemain edisi 7 Fatih Azwadi, pemain edisi 8 Amrul Zazwan, Kapten, dan juga Syaril Aiman Halim. Jersey 22, Al-Faizul Abdul Razak dan Syaril Abdul Razak akan tidak selaku reserve terlebih dahulu. Bila-bila masa mereka akan memulakan perlawanan ini. Malaysia akan memulakan servis. Zarif Merikat bersiap sedia. Lepas
Mata pertama untuk Brunei. Kapten mereka akan melakukan servis. Ashraf Abdul. Sesi 23. Berjaya untuk dapatkan mata dengan servis itu. Satu sama. Satu ancaman tetapi mungkin terkeluar memberikan mata kepada Malaysia 2-1. Bukan satu ancaman yang baik dilakukan di situ start tadi. Terus memberikan mata kepada Malaysia menerusi Syaril Aiman. Mampu untuk dibalas, tak mampu untuk diangkat. Brunei menambah mata. 2-3. Set. Cantik. Dari Syaril Aiman. Tak mampu untuk dibalas, tak mampu untuk diselamatkan. Syaril Wang kosong di tengah gelanggang. Cuba terus. Saya rasa tak sempat diblok kerana terkena jaring terlebih dahulu sebelum bola itu masuk ke gelanggang. Ya. Tiga empat. Nampaknya kedudukan ketika ini tak banyak perbezaan, masing-masing dapat mengejar, tetapi itu satu golong yang cantik dilepaskan oleh Petri Azwari. Servis yang tidak menjadi dari Zarif Merikat. Tapi masih lagi Malaysia di depan dengan kedudukan 4 berbalas 5. Yang kedua, bola itu jauh dari kedudukan untuk melakukan rejaman. Ya. Jadi tak tepat mungkin mengambil kira juga ke referee di situ. Dia takut terkena badan referee. So, servis itu betul-betul di atas garisan 6-5. Biarkan saja, sudah tahu, sudah boleh agak servis itu akan long, akan jauh ke belakang. Ya, ya saja tak menjadi. Malaysia mula dengan servis yang tak menjadi. 6-7. Skor-skornya Malaysia masih lagi di depan. Blok itu baik. Zati Hidayat sebentar tadi menidakkan ancaman atau kolom yang dilepaskan oleh Syaril Aiman.
lagi mata untuk Brunei yang buat kali pertama mendahului perlawanan ini 8-7. Percaya mendapatkan sentuhan daripada blok itu, tetapi ia melambung jauh ke belakang, tidak mampu untuk diselamatkan oleh rakan. Sedikit salah faham mungkin dari pemain-pemain Malaysia. 9-7. Jadi selamatkan satu lagi mata untuk Brunei yang semakin jauh meninggalkan kuadran Malaysia. Brunei dalam perlawanan pertama mereka ditundukkan Vietnam 2-0 bila tewas 15-2, 15-6 dalam dua set yang pertama. Tapi ketika ini sedang mempunyai momentum yang baik ke atas Malaysia. 10-7 kelebihan ketika ini. Ini keadaan semasa di Nakhon Pathom Gymnasium Stadium. Mereka akan bersambung semula 3 mata di belakang di set yang pertama. Jadi kerja yang perlu dipertingkatkan oleh kuadran Malaysia untuk cuba mengejar dan memastikan Brunei tidak mengenai di set pertama ini. Kemas permainan dari Malaysia 8-10. Mata yang berjaya diperoleh hasil daripada kerja yang baik dilakukan dan disudahkan oleh Petri Azwari. Tukar bola, Zarif Marikani akan melakukan servis. Tak berjaya untuk dibalas. Ada rotation bola itu yang menyukarkan return dari jersey 8 Brunei sebentar tadi, Faiz Fikri. Jurang semakin mengecil kelebihan daripada Brunei. Malaysia mengintai untuk menyamakan semula kedudukan dan berjaya dengan rencaman sebentar tadi. Ada sentuhan daripada blok tetapi ia keluar sahaja. Jadi 3 mata yang berturut diperoleh untuk menyamakan kedudukan 10-sama. Empat mata berturut. Secara tiba-tiba Malaysia berada di depan. Mengintai kemenangan pertama dalam saingan peringkat kumpulan Malaysia. Brunei pula yang perlu berbincang kerana kehilangan 4 mata berturut-turut. Untuk Malaysia, ketika mereka menentang dengan Laos pada aksi perlawanan pertama, dijinakkan Laos dengan 15-6 di set yang pertama, kemudian tewas 15-13 di set yang kedua. Dan ketika ini nampaknya kita sedang mendahului 11-10. Diharapkan
mata berturut serta tadi telah memberikan semangat semula kepada Malaysia. Ashraf Abdullah kita lepaskan servis untuk Brunei. Menggunakan tapak kasut untuk mendapatkan mata menghelah pemain-pemain Brunei. 3 pemain Brunei yang cuba melakukan blok itu. Tipis sahaja sentuhan itu sudah cukup untuk mendapatkan mata yang ke-12. Brunei meraihkan sebentar tadi. Untuk mata yang ke-11 buat mereka. Jadi akhirnya selepas 6 mata berturut-turut berjaya diraih oleh Malaysia, Brunei berjaya mendapatkan mata pertama mereka dan ketika ini satu mata di belakang 12-11. Berjaya dibalas dengan rancangan padu. Okay. Berjaya diangkat. Ini di mata sebentar tadi yang memberikan mata pada Brunei. Sempat nak lihat apa yang jadi sebenarnya. Dia telah membersambung. Itu baik. Gulung ini lakukan untuk memastikan Brunei terus memberikan masalah, memberikan memaksa Malaysia untuk memberikan yang terbaik. 11-13. Di belakang Brunei, Malaysia cari mata yang seterusnya. Blok itu dilakukan dengan sempurna oleh Zaki Hidayat. Tergamam kuadran Malaysia melihat. Ini kali kedua Zahrin berikan meminta bola untuk ditukar ke arah sasaran mana yang ingin dicari oleh beliau. Salah 3 tidak berjaya diangkat. Jadi mata untuk Malaysia. Set point. Satu lagi mata yang dicari. Melengkapkan kemenangan di set yang pertama. Oh, didakwa menggunakan tangan mungkin. Bukan mata sudah pun ya. Mata telah diberikan kepada Malaysia. Jadi set pertama menjadi milik Malaysia. Okay, lebih jelas kalau kita lihat daripada angle kamera ini ya. Itu kena tangan jelas. Dia cuba untuk cover bahagian belakang kepala beliau. Beliau juga menyedari kerana ada senyuman sinis daripada pemain Brunei sebentar tadi. Jadi atas set yang pertama Malaysia menang 15-13. Permulaan ini cukup baik. Ada satu kebangkitan yang telah dilakukan kerana pada satu ketika Brunei mendahului Malaysia dengan 10 berbalas 7. 3 mata kita di belakang sebelum 6 mata berturut yang berjaya diraih dan sekaligus momentum baik itu diteruskan untuk memenangi di set yang pertama sebentar tadi. Ini antara ancaman berkualiti ditunjukkan oleh Syahril Aiman. Kita menyaksikan antara gerakan-gerakan yang menarik di set yang pertama serta tadi. Brunei juga telah mempamerkan aksi yang cukup baik sebenarnya, tidak dinafikan. Berjaya untuk menekan Malaysia dan berjaya mendapatkan 13 mata yang agak mencabar juga pemain-pemain Malaysia.
Baik, mereka sudah mengambil tempat, sudah membentukkan gelanggang untuk memulakan set yang kedua. Malaysia menentang Brunei dengan kumpulan B, kuadran kategori acara kuadran lelaki. Brunei yang akan memulakan dengan servis. Permulaan yang tidak menjadi seperti tadi servis yang dilakukan. Jauh ke belakang dari Ashraf Abdullah. Lakukan ke belakang, menyukarkan. Ulung ini lakukan mata untuk Malaysia. 2-0. Ada blok, ada sentuhan, tetapi ia jatuh ke dalam gelanggang mereka sendiri. Satu lagi mata. Kali ini disudahkan oleh Petri Yazwani. 3-0. Ini permulaan yang cukup baik. Permulaan idaman untuk kuadran Malaysia. Tambahan satu lagi mata 4-0. Brunei seperti kehilangan fokus ketika ini. Mereka akan melakukan servis. Masih lagi mencari mata pertama di set yang kedua. Ke bawah servis tu. Teknik yang tak menjadi daripada Faiz Fikri. Kesilapan servis daripada Malaysia pula telah memberikan mata percuma, mata pertama untuk Brunei. Tapi dengan jurang yang agak besar ketika ini, mereka cuba untuk melakukan ialah di servis ini. Saya diselamatkan. Dan itulah dia. Satu lagi mata yang berjaya dilakukan oleh Syahril Aiman. Nampak Malaysia sudah mula mendapat rentak yang mereka mahukan. Brunei sedang bergelut dengan prestasi dan keyakinan tak berjaya untuk diangkat. 7-1. Jauh ketinggalan. Dan mereka akan berbincang sedikit untuk cuba menukar nasib mereka kerana ketika ini segalanya serba tidak menjadi buat kuadrat Brunei Darussalam. Masih nampaknya tersenyum pemain-pemain Malaysia. Sikit sangat menunjukkan mereka sedang berada dalam satu keadaan yang selesa. Mereka nampak yakin. Diriak wajah pemain Brunei agak sedikit risau, gusar dengan apa yang sedang berlaku pada mereka dalam perlawanan ini. Dan akan bersambung semula. Tidak menjadi. Satu lagi mata dikutip. Boleh
Cukup baik. Samakan. Mencari mata. Adakah ia di dalam? Ya. Mata yang kedua. Akhirnya ada senyuman daripada pemain-pemain Brunei. Jadi angkat untuk Malaysia mengelak. Untuk mata yang ke-9. Lagi 6 mata saja untuk kita menang di set yang kedua dan mengenai perlawanan secara keseluruhannya. Dan satu tekong setelah tadi. Saya diselamatkan. Untuk Malaysia. Oh, blok itu baik. Masih lagi dalam rally. Kali ini lebih baik. Tegas yang dilakukan oleh Syaril Aiman. Pada satu ketika kita menjangkakan seperti mata sudah berjaya menjadi milik kita. Tapi save yang baik. Beliau yang menyelamatkan bola dan beliau yang menyelesaikan mata itu. Cukup baik. 2-10. Untuk Malaysia di luar garisan baseline 11-2. Lagi 4 mata. Nampak ketika ini seperti agak mustahil untuk dikejar oleh Brunei. Mereka tinggalan dengan jurang yang begitu besar, 9 mata ketika ini. Long serve yang dilakukan. Diangkat. Diapungkan semula. Mata ke-12. 10 mata perbezaan. Ya. Brunei meletakkan seorang saja pemain untuk melakukan blok yang memudahkan tugas. Samakan. Tetapi set itu orang menjadi tajam. Jarang-jarang berlaku untuk Brunei di set yang kedua. Izzati Hidayat dengan spike yang tajam itu. Betul-betul di kawasan serve. Kawasan bulat di tengah gelanggang itu. Tak menjadi. Timing ketika melakukan lompatan itu. Kembali dengan kelebihan 10 mata. 3-13. Asli Asmali. Tidak tekong ketika ini untuk melakukan servis. Sedikit nasib menyebelahi mereka. Kena jaring dan bola kehilangan momentum. Tidak berjaya untuk diselamatkan. 13-4. 2 lagi mata yang dicari. Tak berjaya diangkat oleh Asli. 14-4. Satu lagi mata. Malaysia mengesahkan kemenangan dalam saingan peringkat kumpulan ini. Match point untuk Malaysia, tetapi servis bersama dengan Brunei. Dan servis itu seperti ingin menamatkan perlawanan lebih awal. Jauh keluar dan mengesahkan kemenangan kepada kuadra Malaysia dengan aksi yang cukup dominan di set yang kedua. Jadi keputusan berakhir 2-0 kemenangan Malaysia 15-13, 15-4. Okey, itu dia bagi skuad kontingen sepak takraw Malaysia.